Assalamualaikum. Nak tahu kenapa saya join bisnes Rich Berries? Ada 7 sebab. Sebelum itu, jom kenali apa itu Rich Berries. Ia adalah suplemen yang mengandungi 9 jenis berries, delima, apple stem cell dan astaxanthin. Ia mempunyai kadar antioksidan yang sangat tinggi yang berupaya menangani masalah kanser, penyakit kulit dan pelbagai penyakit kronik. Keberkesanannya sangat terbukti secara klinikal dan banyak testimoni sedang dikumpulkan. Sebab pertama saya menceburi bisnes ini adalah kerana ia dipimpin oleh Tuan Haji Imran Hadi. Suatu ketika dahulu, beliau pernah memimpin 100,000 orang ejen dengan nilai jualan melebihi 500 juta ringgit. Bukan 500,000 tapi 500 juta ringgit. Itu sewaktu beliau berada di syarikat orang lain. Kini beliau menerajui syarikat beliau sendiri iaitu Reveals Global yang mengeluarkan produk Rich Berries ini. Jadi, dengan ilmu yang beliau ada, tidakkah kita mahu berjaya di bawah pimpinan beliau? Sebab kedua adalah kerana taraf pioneer atau perintis. Syarikat dan produk ni masih baru. Produk baru nak lancar awal tahun depan. Belum lancar pun lagi. Jika kita join sekarang, kitalah orang terawal atau perintis orang kata. Apa yang bestnya sebagai perintis? Yang bestnya ialah jika syarikat dan produk ini berjaya, kitalah yang akan kaya dulu. Yeay! Tapi bukan dengan duduk diam je, kenalah berusaha juga. Sebab ketiga adalah kerana kaedah pemasaran yang diperkenalkan adalah dinamik. Kita langsung tidak dipaksa menggunakan hanya satu kaedah tertentu je. Sebab bukan semua orang pandai buat semua kaedah, ikut kelebihan atau kepakaran masing-masing lah kan. Kaedah pertama adalah pemasaran secara online melalui Facebook, website, WhatsApp dan sebagainya, sesuai untuk orang yang tak pandai nak jumpa-jumpa orang. Kaedah kedua adalah secara networking, sesuai untuk orang yang rajin bergaul dan berjumpa orang. Misalnya, waktu berjemaah di masjid, kenduri kendara, gotong royong, waktu mesyuarat, waktu family day atau apa-apa event, waktu bersukan pun boleh. Kaedah ketiga adalah retailing, maksudnya ada kedai, letak barang kat kedai dan tunggu orang datang. Kaedah keempat adalah trading, orang yang suka menjual dan dalam kuantiti yang banyak, misalnya nak ekspor ke luar negara ke. Kaedah kelima pula adalah single level atau jualan langsung yang berani pergi dari meja ke meja atau dari rumah ke rumah. Sebab keempat adalah kerana produk bertaraf antarabangsa. Tengok kotak dia, cantik kan? Produk ini dibuat dari bahan yang diimport dari 5 benua dan berkualiti sangat tinggi. Bahan produk boleh dilihat pada kotak, senang dan jelas. Kotaknya berkonsep lakaran iaitu trend terkini, tidak menggunakan gambar buah yang berwarna-warni. Ia ringan dan kecil, mudah dibawa, mudah dipost. Packagingnya pula adalah export ready, sesuai dieksport ke mana-mana negara. Sebab kelima pula adalah kerana sokongan pemasaran dari pihak syarikat sendiri. Pada masa sekarang, syarikat telah pun mula memaparkan produk ini di dalam Facebook. Sikit masa lagi, iklan Facebook besar-besaran akan dibuat. Seiring dengan masa, iklan-iklan lain pasti akan menyusul pula di TV, radio, majalah, billboard dan macam-macam tempat lagi. Apa yang harus kita buat ialah pastikan kita ada stok di tangan dan beritahu kawan-kawan tentang produk yang kita ada. Sebab keenam, pastinya pelan pendapatannya yang mudah dan sangat berbaloi. Modalnya sangat rendah, semua orang mampu, tiada risiko rugi. Tidak perlu pendidikan tinggi, tidak perlu pengalaman, tapi bersedia menerima income yang sangat tinggi jika kita betul-betul berusaha. Bisnes ini sesuai untuk newbie iaitu orang yang baru nak berniaga, tiada risiko bankrupt pun. Bisnes ini boleh dibuat secara sambilan atau sepenuh masa. Ia juga sangat sesuai dilakukan oleh pelajar, suri rumah, individu yang perlukan pendapatan tambahan ataupun usahawan tegar. Sebab ketujuh adalah kerana visi perniagaan ini yang sangat berbeza. Ia membawa konsep multi-dimensional marketing iaitu pemasaran pelbagai dimensi yang terdiri daripada 7 aktiviti teras. Teras yang pertama ialah penciptaan kekayaan. Syarikat ini iaitu Reveals Global yang membawa produk Rich Berries merupakan salah satu platform atau ruang untuk kita menjana pendapatan. Ia membawa konsep teknopreneur iaitu usahawan berteraskan teknologi dengan konsep yang dinamik dan selari dengan zaman. Teras yang kedua ialah jualan dan pemasaran. Kita bukanlah seorang peniaga atau usahawan jika kita tidak pandai menjual. Di sini, syarikat akan mengajar langkah demi langkah bagaimana menjual dan memasarkan produk secara offline dan online hingga kita berjaya mendapat jualan.
Ilmu ini sangat bagus kerana dengan ilmu yang sama juga kita boleh menjual apa sahaja barang selepas ini. Tidak semestinya kita jual Rich Berries saja. Jadi, jom ambil peluang belajar ilmu menjual di sini. Teras yang ketiga ialah pengurusan keuangan. Kita akan diajar bagaimana membebaskan diri dari sikris atau bankruptcy dan bagaimana membina Personal Financial Profile (PHP) iaitu profil keuangan peribadi. Nak tahu profil ini untuk apa? Profil ini adalah maklumat lengkap tentang status keuangan kita yang akan menyebabkan bank berebut-rebut untuk kita meminjam daripada mereka dan bukannya kita yang terhegeh-hegeh mencari pinjaman. Teras yang keempat ialah perlindungan kekayaan. Selepas kita teruk-teruk buat duit dan simpan harta, takkan kita nak biar je, kenalah lindungi, iaitu dengan perlindungan takaful. Tahukah anda, takaful bukan setakat untuk diri dan keluarga sahaja, tetapi juga untuk perlindungan perniagaan, aset dan pelbagai aspek lain juga. Teras yang kelima pula ialah pengurusan perniagaan dan kepimpinan. Di sini kita akan diajar bagaimana membina struktur perniagaan yang betul, lengkap dengan jabatan keuangan, sumber manusia dan sebagainya, serta bagaimana menjadi pemimpin sesebuah syarikat itu. Teras yang keenam pula ialah pelaburan. Di sini kita akan diajar bagaimana menjana pendapatan secara pasif daripada pelaburan emas, hartanah, unit amanah dan pasaran saham. Di sinilah gunanya profil keuangan peribadi yang kita cipta tadi. Teras yang terakhir ialah pemeliharaan kekayaan, maksudnya penulisan wasiat. Tanpa wasiat, apabila kita meninggal, harta yang kita ada akan dibekukan dan proses menuntut kembali harta itu mengambil masa yang lama dan memenatkan. Tahukah anda terdapat 60 bilion ringgit harta yang tidak dituntut di amanah raya? Jadi sebagai legasi kepada warisan kita, jom ketahui bagaimana menulis wasiat dan kenapa ia sangat penting. Akhir sekali, sampailah kita kepada matlamat utama kita iaitu bebas keuangan, bebas masa dan masa akhir kita dihabiskan untuk berzakat, bersedekah dan membuat kebajikan sebanyak mungkin. Jadi bagaimana? Itulah dia seringkas apa yang bakal kita perolehi dalam bisnes ini. Jom kita sama-sama bantu orang lain untuk mencapai matlamat yang sama. Akhir kata, kami menjemput anda semua untuk bersama-sama kami di dalam perniagaan ini. Kita bermula bersama dan mudahan kita berjaya bersama. Sebagai salah satu cabang promosi, nama dan nombor handphone anda akan kami iklankan sebagai ejen kawasan. Justru, buatlah pilihan bijak dan sertakan maklumat tertera untuk pendaftaran ahli. Untuk sebarang maklumat produk dan testimoni, layari www.richberriesmalaysia.com dan FB page Rich Berries Malaysia. Terima kasih dan moga berjumpa di Angkasa Kejayaan.